Selamat pagi. Nampak macam malam kan, tapi sekarang pukul 5.30 pagi. Kita nak bertolak pergi Jengke. Kenapa kita nak pergi Jengke? Jadi aku cerita balik. Let's go. Sekarang pukul 8.30 pagi. Kita singgah di Temeloh. Ayah nak pergi pasar pagi. Pagi ni on the way pergi Jengke. Kita orang singgah dekat Temeloh kejap, pergi pasar dia. Tapi tak tahu pula hari ni ramai kan, sebab mungkin cuti Deepavali kot. Sesak. Nasi lemak satu. Nak isi lagi ni? Yang tu lah. Nasi tak ada apa dia. Banyak sangat. Tak tahu. tak apa. Apa? Ya, lagi bakar. Tanya nasi apa tu? Okey. Ayah. Man. Man. Okey. Senyum. Meh nak bertukang? Nak bertukang? Meh. Nah. Meh bertukang meh. Aku nak beli aiskrim tu, aiskrim Didi tu lah. Nampak habis nak buat aiskrim Didi tu, tapi habis pula. Wah. Kan masuk mana? aiskrim Didi yang Aiskrim goyang tu. Favorite Mira. Tengok. apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mai. First bite untuk anda bukan eh? Sedap tak? Nak? Aman eh? Kita kabur-kabur. Kita ambil 3 je. Man. Man. Hai. Peace. Mai senyum. Mai. Alhamdulillah dah sampai di Jengke. Sekarang pukul 11.20 pagi. Pagi tadi kenapa kita gerak pukul 5.30? Sebab pertama sekarang tengah cuti Deepavali, takut jalan jam. Lepas tu ayah tadi nak singgah dekat Temeloh kejap, nak pergi pasar. Dan kenapa aku pergi Jengke? Sebab ingat tak video vlog 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas dah lama dah. Aku hantar Uda pergi belajar UiTM Macang kan. Sekarang dia dah sambung belajar dekat Jengke. Jom kita tengok dia. Mana? Pergi belajar. Nak ada belajar kat sini. Wait a minute. Ke 2 tahun lepas dah lama dah. Aku hantar Uda pergi belajar UiTM Macang kan. Sekarang dia dah sambung belajar. Nak ada belajar kat sini. Tak tahu. Yo. Manalah tudung dia tak cantik lagi. Dekat rumah ada UiTM, nak pergi UiTM jauh juga. Aduh, kecil lah. Nak pergi mana? Nak pergi mana ya? Nak pergi mana? Sana dah penuh ke? Kita tengok Sana. kalau kereta Iman. banyak tapi Iman baring kot. Mana? Penuh ke? Penuh tak? Tak penuh. Udah, tak penuh. Jom. Kita on the way nak pergi. Nak pergi mana ni? Kat UiTM Jengke. On the way nak pergi berjalan. Lagi kita makan maybe dekat kedai. Semalam mi pergi kedai Ambang Kasih. So maybe we're going to go there juga hari ni. Tu je. Bye bye. Tak ada orang pun. Ada rabbit. Destination is on your right. Parking mana? Tu.
Ya. Jalan dia kecil je. Biarkan dia pergi. Tidak. Kedik je, dah tak mau. Sila. Ini dah. Bajunya. Betul. Cantik. Okey. Ini kan apa? Ni apa? Kap. Ngkep. Ungkep. Siakap. Apa dia? Aku masuk aku tahu dah ni apa cakap. Tu kuda. Lembu. Ya. Cepat. Cepat. Oh, dia nak ke lidah lah. Ambil. Apa nak lock dia? Cepat ah. Nak gerak ni. Pegang lah dia ni. Buat. Geli tak apa. Ni pegang. Dah jom. Bye. Disebabkan cuaca terlalu panas dan kurang minum air masak, aku punya hidung berdarah. Tak strong. Dunyuk kepala. Panas. Dah habis jalan-jalan dekat zoo, kita singgah makan pula. Tu tak Iman? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan, woi, taknya makan. Nak bergedil tak? Fatin tempoyak. Hai, so kita orang dah check out tu homestay. Tu semua depa duk kalut-kalut nak masuk kereta. From homestay. Tu depa tunjuk. Dia matching dengan Iman. Iman je. Tak nampak kamera lah. Iman bye. Okay, to Jers. We're going to Maiden. Sebelum balik, kita nak pergi singgah Maiden dulu, beli barang-barang untuk udah nak sambung belajar. Lepas tu kita balik rumah. Kita tak tahu lah sebelum balik rumah tu nak singgah mana dulu. Lagi kita tengok tengah jalan. Okey tak? Okey tak? Tak takut. Takut. Ni takut juga. Siapa? Iman Untuk punya. Iman, Dengan Iman Kak Mira. Iman dapat. Tak kira. Nak belanja? Tak. Oh, suka lah tu kalau belanja. Macam betul je ni, betul lembut je. Ya, aku ya. Oh, senang koyak. Biar dapat isap. Salam. Bye. Salam. Bye. Hello. Bye. Dah settle hantar udah masuk belajar. So kita balik. Semua okey? Belakang semua okey? Dia balik lah. Caca kepok. Bila yang ada Caca gelap. kepok. Gelap? Nak kencing susah. Apa dia? Kat mata.